Ini cerita perjalanan kami. Kami berada di sebuah tempat di mana kesusahan dan kemiskinan bercampur dengan keindahan dan keajaiban. Kami datang di sini sebagai pelawat, namun mereka di sini hidup sepanjang hayat. Warna-warni budaya di sini memberi satu pengalaman yang tak boleh dibeli. Dan inilah India. Perjalanan kami bermula di Penang, lepas tu transit di Singapura dulu, lepas tu baru bertolak ke Chennai. दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई बल्ले आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है Berbekalkan makanan Dayak buka. Lepas tu sambil charge handphone kita transit di Changi Airport tu. Boleh lah abang dekat celah gigi. Tak ada sebab kita transit side lah. ఎత్తుకుంటే ఒకడు ఎగిరి గంతులేస్తాడు కురుసా కురుసాకుంటే ఒకడు మురిసి మురిసిపోతాడు ఎత్తు కాదు కురుసా కాదు మీకు సత్యం చెబుతాను అందిన ద్రాక్ష తీపి మీకు మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటావా మావా అంటావా మావా హాయ్ అంటావా మావా అంటావా మావా పొద్దుకుంటే ఒకడు ముద్దుగున్నావా. Ni adalah view di Chennai. Cantik weh malam. Lepas tu dalam flight macam biasalah ada bau-bau sikit. Kau faham lah bau apa. Keluar-keluar pening je. Mama antawa mama. Oi antawa mama antawa mama. Okey, kita dah sampai hotel kita. Taj Kamar Inn. Nampak tu. Jai Ho India. Kira driver semua pasir lah. Apa? Tengok kan. Dah lah dengan belah kun. Dia nak langgar kun. Aku kata dia pun. Sampai je hotel, semua pun check in dan tidur. Kita sambung esok pula. Kita akan ke Tinaga Market. Tu abang-abang sadar kita kat depan. Ha? So hari ni kita jalan lah daripada hotel, dijangkau dah 5 minit kot. 5 minit ke 10 minit macam tu. Sas. Chennai Express, come. Raja sini dah. Mau sehari baik Raja sini. Semua dengan Balak dan Zul. Bye bye. పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసతో కూసుంటే ఓసారి ఏలు నక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ I told collect rubbish, use this auto only. Very good. Kita dekat kedai sari. Lepas tu ada roti pun ada. Lah abang kita mau duk membeli sari tengok tu. Duk membeli sari dekat isteri tercinta. Dia beli 10 lah. 10 lah roti yo. Untuk family. Family members. Anak-anak dengan adik-adik. Yes, I'm a regular customer. Regular.
You see? Every year. Every year we come. Marriage. Scandal. A lot. Mummy. You are my mummy. Dad, you keep Harga murah saya nak. Sasa ni lebih kurang RM10 macam tu. RM10. 255 lebih kurang RM10. Okay, kita akan ke next location. Ini buat apa? Ini temikai. Sedap. Temikai desa lah. Bawa keladi. Asam. Ini apa? Keladi ke apa? Milkshake. Bawa keladi. Buah ada limau. Sedap ah. Sedap weh. Kita ke lokasi. Kita nak menjamu perut kita yang sedang berkeroncong. So kita nak ke Ya Muhyiddin Biryani. Allah. Kita nak makan timur bang. Kita nak makan biryani timbang. Timbang ada timbang. मेरे संग फोटो खिंचवाना, इधर उधर ना हाथ लगाना, थप्पड़ मारूंगी शरीफों वाली शक्ल बनाना, दिल में जो है चेहरे पे न लाना, थप्पड़ मारूंगी सिंगल फोटो हो ले लो, मिंगल फोटो हो ले लो, ग्रुप में फोटो लेना हो कोई हर्ज नहीं ले लो, लेकिन फोटो ये जो आम किया, लोगों में जो बदनाम किया, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी. Sudah. Seperti. Sama. Nak sampai. Dah sampai lah. Okey. Dia ni dia punya penjual lah. Kita nak naik komuter ataupun train. So kita berjalan daripada masjid. Tadi kita dah selesai semayang dah. Kita akan berjalan daripada masjid ke train. Ini rail train. Depan metro line kat sini. Kita akan pergi Coast Center Station di Chennai. Dan seterusnya kita berjalan tulis train lama. Kita repeat lagi. Tebu, lemon dan halia. Tebu, lemon dan halia. Macam mana Abang? Sama macam itu ke apa? Okey. Rumah pandai memang menyegarkan. Wow. Menyegarkan. Dan panas. Lagi itu sama. Sama. Fala sentiasa obses dengan benda tembok-menembok ni. Okay, come on boys. Ha. Wow! Aim betul-betul. Aim betul-betul. Aim betul-betul. Boring motor. Luah lagi sebab dia besar. Tu bawa luah dia. Pantai terpanjang. Sini merupakan pantai terpanjang di Asia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak main sini memang rugi ya. Rugi. Kalau tengok gambar Tamil, Marina Beach. Apa tu Marina Beach? Inilah dia. Inilah dia. Hey Rossi, I'm a sexy. Don't get policy. Yeah, Rasi, swimmer Rasi. Nannoru kadal sanyasi. Kita akan naik flight ke New Delhi daripada Chennai. Ramai member-member kita semua dah ke depan. So, enjoy.
kita baru sampai di Delhi, kabus. Memang sejuk lah. Sejuk lah. Memang sejuk. Sampai je New Delhi, kami terus check in hotel. Suhu sejuk oi. Dalam 11 ke 12 darjah Celsius. Sampai guna heater dalam bilik hotel tu. Awal pagi macam biasa kami sarapan dulu di hotel. Pagi ni kita akan ke Changi Chowk. Changi Chowk. Tapi kita akan pergi minum teh dulu pagi ni ya. Bayangkan kita kena minum teh tarik tepi dalam keadaan sampah macam ni. Aku merupakan pegawai penguat kuasa yang jaga kebersihan. Dah buat macam mana ni? Pakai 6 bulan. Ni. Yang ni dah pakai ni 3 gunung 3 gembur tak habis lah. सितारे फूल और खुशबू Dari hotel, kami teruskan perjalanan dengan berjalan kaki ke stesen kereta api New Delhi untuk ke Candi Chowk. ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं अरे काली घटाएं बरखा सावन काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं Bala lambai sikit bala. Okay, kita nak ke Candi Chowk. Ha? Candi Chowk. Name Chandni Chowk. Candi Where Chowk. Chandni Chowk, Chandni means Moon Chowk means square. तो Okay. बाजार है तो all Delhi. All Delhi. Okay. ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं Where तो बाजार है तो spice market where. Where तो first वो spice market तो see. वहाँ क्या प्यार मिलेगा क्या मन का फूल Kita semua tahu bahawa India merupakan pengeluar utama rempah ratus di dunia. Tapi selain rempah ratus, dekat Candi Chowk ni ada juga penjualan barang-barangan casari, manis-manisan dan street food yang lain. वहाँ सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने मैंने सुना क्या सुना जो कहा क्या कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में Oh, padu. Wow. Sedap. Sedap. Dah. Besok kencing tepi ni. Alamak, jangan hau. Jangan mak kering. Kita tanya toilet kat mana. Toilet kat mana? Lepas tu dia kata ikut jalan ni. Lepas tu dia kata suruh kencing tepi ni. Kami dekat Museum Gandhi. Ada ke ada suruh kami kencing? Hai. Pakai baju yang melambangkan imperialis koloni. Maybe yang ni adalah telefon yang digunakan oleh Mahatma Gandhi. Dia nak call dia punya sekretari Chai. Dia merupakan simbol bagi menghargai pahlawan-pahlawan India yang telah berguguran. पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना
Setelah selesai lawatan kami ke Indian Gate, seterusnya kami ke Makam Nizamuddin. Sebelum pergi makam tu kita makan dulu. तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना. Bersama Cik Din kita akan tengok makam apa Cik Din? Makam Syekh Nizamuddin. Okey. मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ मेरे दिल. Seterusnya kami ke Red Fort. Red Fort merupakan benteng bersejarah dari kerajaan Mughal, dan benteng daripada batu pasir merah ni sangat cantik, dan dia merupakan tapak yang diiktiraf oleh warisan dunia UNESCO. Tempat ni best, pemandangan sangat cantik, dan dekat luar pula ada event kerajaan India buat. Event ni pun best juga. Jarang tengok benda tu dekat Malaysia. Kat sini ada. Kat sini ada. इश्क से क्या लेना आशिकी से क्या लेना है इश्क से क्या लेना आशिकी से क्या लेना. Next location kami ke Hard Rock Delhi untuk mencari cenderamata dan juga baju, dan ada kedai-kedai yang sekitar kawasan tu. Kita pun carilah barang-barang untuk dibawa pulang ke Malaysia. Seawal jam 4 pagi kami bertolak daripada hotel New Delhi ke Agra. Dalam perjalanan kami berhenti rehat dulu, minum chai baru kata. Suhu kat sini lebih kurang 10 hingga 11 darjah Celsius. Sejuk weh. Sejuk sangat. हौले हौले से दवा लगती है हौले हौले से दुआ लगती है ना हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है हौले हौले घूंघट उठता है हौले हौले से नशा चढ़ता है ना तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्र नु गोली मार यार है दिन जिंदड़ी दे चार हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार हौले हौले. Okey, kita berjalan ke mana? Kita on the way ke Taj Mahal. Okey, kita ada di pintu gerbang Taj Mahal. So kita ambil gambar dulu. Gambar yang dia recommend tu semua ada dalam phone dia. So kita ambil nyeri ya dia. Ya. Inside, there is a beautiful white portion called Taj Mahal. On the left hand तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून Agra ada Taj Mahal. Taj Mahal adalah 7 wonders of the world. तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Taj Mahal ini sendiri adalah simbol cinta Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz. सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं.
Kami menaiki baki untuk balik ke van. Selesai kami melawat Taj Mahal, kami makan dulu. Restoran ni agak sedap tapi harga keras sikit lah. Yes. No quality. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. I hope you enjoy Taj Mahal today. Very enjoy. A live demonstration. Here you can see we are doing. This is the same art which was done in Taj Mahal. hasil tangan dan seni daripada orang duduk di Agra ni yang buat tu cantik Taj Mahal. Sangat hebat seni. Nak korek. Ya senang. Ui, susah nak korek. Benar ni. Apa kena try? Lokasi seterusnya kami pusing-pusing ronda-ronda kawasan Taj Mahal untuk membeli cenderahati untuk dibawa pulang ke Malaysia. I want to thanks a lot of thanks to Mr. Moon for guide us today. We want to call the rich man to give you something from we all from heart. Yes. Okay. Come on, rich man. Rich man. This my boss. My boss. Okay. Rich man. Rich man, go and give. Yes, Malaysia more money. Thank you very much. Thank you. Allah bless you. Amin. Amin. चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम मरगी भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो Selesai lawatan kami di Agra, seterusnya kami ke Jaipur. Jaipur ni mengambil masa lebih kurang 5 ke 4 jam macam tu lah. जिंदगानी है बस तेरी कहानी है बस तेरी कहानी है ये तो जिंदगानी है. Pencemaran udara dan bunyi menyebabkan saya amat pening. Awal pagi kami ke kedai untuk beli makanan sarapan. Seterusnya kami ke Amber Fort. दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए एक लड़का एक लड़की Cantiknya ya Allah, macam lukisan. दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी Selesai lawatan kami ke Amber Fort dan juga Jal Mahal, kami terus ke kedai untuk membeli belah. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने. Without foundation, no foundation that building. Built by Maharaja Sabai Pratap Singh second in 1799. Seterusnya kami ke Hawa Mahal. Hawa Mahal ni cantik, sangat cantik. Dia ada banyak tingkap. Lepas tu kita kena chai. Lepas kena chai, kita pergi membeli belah lagi. Ay, banyak duit dia ni. Gives and supply and delivers natural death animal hides. When the animal dies, Ribu kilometer betul-betul nak dapatkan bunuh ayam dalam pasu ni ya. Jadi yang pasu ni aku akan bawa balik. Selesai sudah lawatan kami ke Jaipur dan kami menaiki van untuk bertolak ke New Delhi untuk pick up our flight untuk pulang ke Malaysia. Okay. Bye bye India. Dekat seminggu dah dekat ni. Lepas tu
Tak balik lah. Sedih kan nak beli. Kita kena balik masa. Kena balik. Tempat kita. Bye-bye India. Bye-bye. See you again. India memberi pengalaman yang luas kepada kami. Hingga berjumpa lagi next video. Bye-bye. नींद रातों की मेरी चाहत बातों की मेरी चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है जब सांसें